kurang hajar, umat kurang hajar. Mu ingat mu cari harta tu boleh bagi mana harta? Yang ada pendapatan 2 juta, 3 juta satu bulan ada. Tapi boleh bawa pergi kubur. Tak boleh bawa. Dia bawa benda kain putih je. Kita duduk tinggal ke akhirat ni, duduk kejar dunia, kejar pakat, kejar duduk besar ke kedai dengan kemewahan kita, duduk cari ketinggian, martabat dan sebagainya. Pagi petang mu dengar kata penyair Arab. Betapa ramai orang-orang muda yang pagi dan petangnya dalam keadaan kelalaian, tidak ingat dengan perintah-perintah Allah. Padahal kain kapangnya sudah siap ada dijual di kedai-kedai. Dia tidak menyedari. Kena langgar saka, mampu kerak, panggil ambulan, bagi wak mayat, sesat-sesat tanang. Sekarang mati pula seorang, esok seorang pula. Dalam diam. Tak ada. Bapa kita tak sedar? Kita tak sedar pasal jarang mati. Hak di keliling kita, kita tunggu kat kubur. Siapa tambah banyak? Kita ni belum tahu dapat hidup di esok hari. Malam ni kita dengar esok belum tentu. Jangan sampai kita bertukar nama. Siapa-siapa pun, hebat mana namamu, satu nama yang menutup segala peluang, jenazah. Tak jadi apa dah lah. Dah baca talqin tu imam. Hal dalam belum tentu. Tu imam boleh kata, makhluk Allah, anak si pulang. Jangan mu takut, sekejap lagi datang 2 malaikat muka laki, jangan takut. Tu imam. Mayat kata mu boleh ajak takut tu imam, mu duduk atas tu.